Destinasi terakhir rombongan kami di bumi Yogyakarta ialah IHA Skyview yang terletak di Bukit Patuk, Gunung Kidul. Lokasi ini terkenal dengan tempat terbaik menikmati panorama kota Jogja dari ketinggian. Dari atas bukit, pemandangan matahari terbenam yang memukau serta lampu-lampu kota yang berkelipang mencipta suasana romantik dan menenangkan, menjadikan kunjungan ini penutup hari yang sempurna buat seluruh peserta. Selesai menikmati keindahan malam di IHA Skyview, kami meneruskan perjalanan menuju ke restoran Jamu Jawon untuk santapan malam dan menunaikan solat. Restoran Jamu Jawon merupakan restoran yang menyajikan menu asli Yogyakarta berdasarkan pelbagai jenis cendawan. Antara hidangan popular di sini termasuk sate jamu, sup jamu dan tempe goreng jamu yang unik dan menyelerakan. Selesai makan malam, para peserta mula mengemas beg masing-masing bagi memudahkan urusan perjalanan seterusnya. Menariknya, kali ini Tarbiyah Backpackers memberi kelainan dengan membawa peserta merasai pengalaman menaiki kereta api dari kota Yogyakarta dan ke Bandung. Sesuatu yang jarang ditawarkan dalam pakej biasa. Perjalanan dengan kereta api malam ini bermula jam 10 suku malam dari stesen Yogyakarta dan dijangka tiba di Bandung pada jam 5.15 pagi dengan jarak perjalanan sejauh 395.2 km. Sepanjang perjalanan, peserta berpeluang menikmati pengalaman baharu merentasi bumi Indonesia dalam suasana tenang dan berbeza. Satu lagi momen berharga dalam siri pengembaraan Tarbiyah Backpackers. Pengalaman menaiki kereta api Mutiara Selatan 71 menuju ke kota Bandung. Tepat jam 10 suku malam, kereta api mula bergerak meninggalkan Yogyakarta, menyusuri rel panjang merentasi perkampungan dan hamparan sawah yang gelap. Setiap peserta ditawarkan tempat duduk kelas eksekutif lengkap dengan tempat sandaran, boleh laras, ruang kaki yang luas serta pendingin hawa yang nyaman, menjadikan perjalanan malam terasa begitu selesa. Terima kasih kerana setia bersama kami, Tarbiyah Backpackers.